Apa you pilih, apa yang you dah buat keputusan tu, teruskan buat. Nak tunggu orang lain untuk support, untuk setuju, untuk sependapat dengan kita, takkan dapat. Memang tak boleh. Sebab idea you, apa yang you pilih sekarang ni nak buat tu, you je yang dapat rasa, dapat nampak, imagine, nampak benda tu. You je. Allah turunkan dekat you je. Bersyukur, you salah seorang yang beruntung. Sebab ada idea, ada perasaan, ataupun ada keputusan pilihan macam tu. Tapi, bila rasa macam kita buat keputusan lain, orang lain tak setuju, orang lain tak sependapat, kita kena kuat. You kena kuat. Orang lain dia akan bercakap. Sebab benda tu dekat mata diorang tak familiar. Benda tu lain, rasa janggal. Tapi, you ada fikiran macam tu. Ada plan macam tu. Nak buat. Dari Allah. Sebab tu teruskan. Allah turunkan dekat you untuk teruskan. Untuk you yang teruskan buat benda tu. So, bila lain daripada orang lain, you sendiri kena kuat. You sendiri kena support, bagi kata-kata semangat dekat diri sendiri. Memang. So, bila you teruskan buat, bila dah berjaya, baru orang-orang yang pernah kecam ataupun pernah bercakap belakang you, diorang sendiri akan puji. Betul. Sebab dia nampak macam, oh, benda ni unik, benda ni lain. Tak pernah nampak benda ni. Tapi dia ni buat benda ni teruskan menjadi inspirasi, motivation untuk orang lain. Kalau masih tunggu support, pujian, pendapat daripada orang keliling, diorang tak nampak apa yang you nampak. Diorang tak rasa apa you rasa. So, dia jadi macam tertangguh. You masih tak buat sebab tak dapat daripada orang lain. So, jadi tertangguh kat situ. Teruskan buat. Niat you betul, cara you betul. You tahu, you dah nampak dah. Kalau buat benda ni, bagi impact, boleh tolong diri sendiri, boleh tolong ahli keluarga, boleh tolong ramai orang. You dah nampak dah benda tu. Terus buat. Sebab you bukan seorang-seorang. You tak keseorangan. Allah dengan you. Allah letakkan idea